Ini adalah kisah ibu tunggal dengan sebidang tanah. Kisah benar dari simpanan emas. Ini kisah benar tentang seorang ibu tunggal iaitu Puan Aizamira. Walaupun belia dari golongan B40, itu tidak pernah menghalang impiannya untuk memiliki aset sendiri. Ramai mungkin fikir mustahil, tapi bagi beliau, yang penting ada ilmu dan ada tindakan. Beliau mula menyimpan emas sedikit demi sedikit. Bukan untuk gaya, bukan untuk semata-mata tunggu harga naik, tapi sebagai tabung masa depan. Satu langkah kecil menuju impian yang besar. Dan hari ini, hasil daripada simpanan emas itu, Puan Aizamira berjaya membeli sebidang tanah miliknya sendiri. Bayangkan, daripada sekeping emas kecil, kini bertukar jadi sebidang tanah yang bernilai. Ramai juga penyimpan emas di Public Gold yang berjaya seperti beliau beli aset secara tunai. Hasil daripada simpanan emas yang konsisten. Yang menariknya, di Public Gold, anda tak perlu tunggu modal besar untuk bermula. Melalui akaun emas Gap je, anda boleh mula menabung emas ikut bajet masing-masing. Serendah RM100 je. Dan tak ada komitmen bulanan pun. Anda bebas tentukan bila nak tambah simpanan anda. Kadang-kadang, impian besar bermula dengan langkah yang kecil. Macam Puan Aizamira, 1 gram demi 1 gram. Akhirnya menjadi aset yang nyata. Bagi anda yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh klik borang sign up. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.